Pemuda UMNO tidak pernah melantik mana-mana individu sebagai ejen, dan untuk pengetahuan semua bahawa kami tidak menerima transaksi tunai. Kami tidak menerima transaksi tunai, jadi kalau kata mereka nak perlu bayar melalui kredit card atau melalui bank, sila layari laman web www.bsdm.my, dan ataupun kita hanya menerima kiriman wang daripada Pos Malaysia sahaja yang ditulis kepada My EG Services Berhad untuk masuk bayaran. Jadi telah terdapat beberapa kes, terutama di Kedah, kita telah kesan beberapa kes yang cuba dimanipulasikan, dan untuk pengetahuan semua, hanya bayaran yang diterima adalah 199 RM199, tak lebih RM1, tak kurang RM1. Jadi harap orang ramai berwaspada terhadap perkara ini, kerana kita lihat dalam data akhbar ada beberapa isu yang telah berlaku bahawa menjanjikan kononnya lesen percuma dan sebagainya, dan akhirnya mereka menunggu membayar duit deposit dan akhirnya mereka hilang dan tidak menunaikan. Jadi kita di peringkat pemuda, kami tidak melantik mana-mana ejen. Itu kita kena pasti.